FA-18D Hornet TUDM. Kategori: jenis, pesawat pejuang pelbagai peranan, multi-role fighter. Fungsi, serangan udara ke udara ke darat, pengawasan dan rondaan. Spesifikasi asas: penilang, McDonnell Douglas Boeing, Amerika Syarikat. Kru, 2 orang, juruterbang dan pegawai sistem senjata. Enjin, 2 General Electric F404 GE 402 turbofan. Daya tujahan, 71.2 kN setiap satu, dengan afterburner. Dimensi prestasi: panjang, 17.1 meter. Lebar sayap, 11.43 meter. Berat maksimum berlepas, 29,937 kg. Kelajuan maksimum, masih 1.8. Jarak operasi, 2,000 km, bergantung pada konfigurasi misi. Ketinggian operasi maksimum, 15,000 meter. Sistem avionik: radar NAPG 73, pulse Doppler. Sistem peperangan elektronik N-ALR 67. Helmet Mounted Queuing System 40, HMCS 41. Port Targeting, Listening atau Artillery, jika dipasang. Sistem Komunikasi Taktikal Link 16. Persenjataan: meriam dalaman, 1 M61A1 Vulcan 20mm. Peluru berpandu udara ke udara, M9 Sidewinder, M120 Amraam. Peluru berpandu udara ke darat, AGM-65 Maverick, JDM, Parfait LGB. Roket Bom, MK-82, MK-84, GBU-12, GBU-16. HARDPOINTS 9, luaran. Penggunaan oleh TUDM. Jumlah 8 unit, diperoleh pada tahun 1997. Kod ekor pesawat, M45-01 hingga M45-08. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, like dan share.